Oh, repeat lagi. Aku suka konsep dekat sini. Ambil troli ni, lepas tu ambil makanan dekat sekeliling ni. Ini sup-sup kuih tiaw daging satu. Ini sambal dia. Sambal sikit. Masih boleh lah bang. Sotong goreng tepung satu. Ikan bakar. Wait, what? Boleh lah ambil talapia satu. Lup. Boleh lah sate ayam 5, daging 5. Salai. Salai bang. Wow. Gacau. Salai lamb shank. Hari ni tak ada lah biar. Habis. Wih, laku keras. Oh ni itik salai. Boleh lah satu Panaskan boleh. Boleh? Alright. Woi, ini wajib ambil ni. Siput sodut. Ini telur kambing. Telur kambing. Telur itik kan? Telur itik bang. Alright. Nak panaskan boleh juga. Panaskan boleh? Wohi. Panas-panas lebih sedap dia. Ya, dua-dua lah Boleh. Okey, masih patin tak ada lagi. Boleh lah ambil patin yang ni lah kot. Itu gembung rebus bang. Gembung rebus. Boleh lah satu Okey, boleh. Boleh satu ni satu. Kalau ikan masin boleh lah tu. Nasi putih satu. Terbacaan bagian ulang lah. Nice. Ui, air ada macam-macam Boleh lah ambil keladi satu. Terima kasih. Ui, aku rasa untuk aku seorang kena pakai 2 troli ni. Terima kasih. Oh, ni yang tadi tu. Banyak pula rasa dia. Alright, terima kasih. Oh, sedap gila. Kuih tiaw banyak, daging pun banyak. RM10 je. Sotong goreng tepung. Masak panas-panas. Kena order dulu lah. Bismillah. Itik salai, siput sedut, telur itik, masak lemak. Aku dah pernah try dah uwan salai ni masa bulan 1 hari tu. Repeat lagi. Salai memang salai memang jadi pada itu. Siput sedut. Wow. Ui, pedas ya. Telur itik. Ni kalau siapa-siapa nak makan masakan asli Negeri Sembilan, datang dekat kedai Wan Salai ni. Dia tunggu kat sini je. Nasi, patin tempoyak. Wow. Sedap-sedap dah. Cuma dia punya kuah ni agak cair lah bagi aku. Tapi boleh lah kalau nak makan. Ada juga dia punya sambal kat situ. Sedap juga lah. Sambal dia rasa pedas manis. Wih, ini sedap. Tapi kena makan dengan kailan ikan masin dengan sambal daun kayu. Nasi, kembung rebus, kailan ikan masin, sambal daun kayu. Sambal daun kayu ni best. Susah nak buat. Ada kat sini. Sate ayam, sate